saya Lisa Suryani. Yang berlakon sebagai Alia dalam Suamiku, Encik Perfect 10. Dan saya Aaron Aziz. Yang berlakon sebagai Zarif Al-Saguf. Al-Marikan Zarif. Tak adalah, nama dia Zarif Daniel. Sebenarnya sini Lia buat pertama kali agaknya akan berpisah dengan suaminya. Betul. Berpisah dengan suaminya dan dia rasa macam agak-agak sedih dan macam jadi tertangkap gitu bila dengar pula suami dia cakap bye wife. Lepas macam okay, bye husband. Gitu. Very very sweet. I think it's very sweet. Itu pun I think dalam cerita tu dah selepas agak lama lah diorang duduk sebumbung kan. Yeah. So first time diorang berpisah and yelah, dalam hati tu nak jadikan isteri, tapi cuma boleh di ujung bibir saja. So sweet and so sad. So sweet. Abang datang balik kan? Kenapa tanya macam tu? Abang belum pergi. Dah rindu Tak adalah, cara abang cakap macam tak balik je. Abang janji abang balik. Lepas tu kita pergi Ipoh sama-sama. Selepas tu barulah Alia dengan haluan Alia, abang dengan haluan abang. Tapi kita masih boleh terus berkawan kan? Abang Lia dah banyak susahkan abang. Rasanya Lia tak dapat nak balas budi abang yang baik selama ni. Nanti hospital bill nanti Lia bayar balik Tapi silly lah, come on. Anggap je lah tu sebagai hadiah untuk baby. Right? Abang suka tengok Alia macam ni. Senyum, ceria, bahagia. Manis sangat. Dan abang tak suka bila Alia sedih-sedih, buruk muka. So boleh tak Alia janji dengan abang yang Alia akan sentiasa bahagia? Boleh tak? Okay, I gotta go. I will call you. I hope you're gonna call me too. Because remember, I'm still your husband. And we are still married no matter what. Bye, wife. My husband. I'm gonna miss you a lot. Okay, bye. Yang selalu menentramkan perasaanku, dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu